Patutlah view rendah. Rupanya sebab tak ikut 4 step ni. Satu SAK, satu tips. Hari ni kita nak bicara bagaimana untuk tingkatkan view semua video-video konten kita mengikut 4 teknik ini yang kita namakan sebagai QSOS. Q yang pertama merujuk kepada question, S yang kedua adalah statement, O adalah order dan S yang terakhir adalah story. Untuk teknik berbentuk question, kita mulakan video kita dengan berbentuk soalan. Contohnya, korang nak tahu tak bagaimana untuk lariskan jualan? Berbentuk statement. Kita nyatakan apa yang kita rasa. Contohnya, patutlah aku buat tak jadi benda ni. Rupanya, untuk teknik berbentuk order ataupun arahan, sebagaimana yang kita buat tadi, berikan 3 tips ini untuk anda berjaya. Itu sebagai contohnya. Jadi, arahan ini berbentuk step yang orang perlu ikut seterusnya. Teknik berkaitan dengan story, ia juga boleh berkaitan dengan kisah kita. Jadi kita mulakan dengan video menceritakan patutlah saya buat benda-benda ni, bukan senang, banyak masalah yang terjadi.